Saya tak faham batu buruk ni. Kita buat salinan selepas dia ambil lah. Sila bentara. Saya bagi page dia je. Sebab saya minta besok dia nak pergi hari ni. Dia kata tak ada, dia tak bawa. Dia bawa, dia tak bagi pula. Berbelit-belit bercakap. Datuk ini betul, saya tak bercakap berbelit-belit, betul. Saya tak belit semua orang dengar yang Muhammad berbelit bercakap. Tidak berbelit-belit. Kalau dah ada, sila serah kepada saya. Sebab ada. Sekarang serah kepada saya. Saya akan serah selepas nama-nama orang yang ada di sini saya padamkan. Yang Muhammad sila serah sekarang. Saya akan serah. Kalau yang Muhammad tak berbelit-belit, tadi Muhammad kata tak bawa. Sekarang yang Muhammad mesti bawa. Yang mungkin dia akan diambil tindakan. Saya akan serahkan lepas saya padamkan, saya akan photostat. Saya akan bagi satu kopi. Ya Muhammad. Ya Muhammad cakap soal ketelusan. Ya Muhammad cakap soal integriti di Dewan Yang Mulia ini. Ya. Ya Muhammad sendiri bercakap. Tetapi apabila kita minta ketegasan ke integriti itu, Ya Muhammad sendiri nak gobar, nak itu begini. Sudah serahkan kepada saya sekarang. Selepas nama-nama yang berkenaan ini. Nama apa? Ya. Ini menunjukkan laporan itu tidak sah. Ini tulisan tangan yang ada di sini. Yang Muhammad saya minta kalau betul yang Muhammad nak bangkitkan perkara ini, Datuk ketua dak lepaskan mana tu ni, berhenti dah. Serah kepada ketua dak lepaskan. Kalau dia ada laporan tu, orang lain pun ada juga laporan tu. Saya akan serahkan di mana saya tengok janji isu 2, perjanjian perbekalan tidak disediakan. Jangan baca Muhammad, serah kepada saya pun boleh baca. Apa ni? Ini saya akan serahkan. Yang Bapak Mulia Datuk yang ketua, saya minta diserahkan. Saya nampak ada di koyak satu tadi. Ya, minta diserahkan. Saya tak akan bagi kopi lain. Saya bagi kopi ini je. Ya Muhammad, yang dipegang tadi patut diserahkan sekali. Sebab dah laporan palsu ni ya Muhammad. 2 isu yang ada di sini. Bangunan kilang belum dapat sijil. Ya Muhammad. Perjanjian perbekalan tidak disediakan. Sila bentara ambil. Syarikat perlu menyediakan perjanjian dengan syarikat pembekal perkakas. Ambil kedua-duanya sekali yang di belakang tangan. Kerajaan negeri bagi menjamin kepentingan syarikat. Perjanjian pembekalan tidak disediakan. Tidak disediakan. Hak belakang tu beri juga tu, hak belakang tu. Mana pelawak? Ni daripada Jabatan IT Negeri daripada Audit Negeri Terengganu. Daripada Audit Negeri Terengganu. Ya Muhammad, serah dah. Saya mohon kau satu kopi. Udah je serah. Serah sekali itulah dia serah. Satu kopi. Takkan selai macam tu. Saya bagi muka depan dan juga muka belakang. Ya Muhammad. Serah sekali, semua sekali yang telah ambil bahagian ni. Apa ni Muhammad? Serah semua sekali. Serah semua sekali. Serah semua sekali. Serah semua sekali. Masalah? Apa masalah? Serah. Ni apa masalah? Sebab yang Muhammad Batu Buruk beritahu saya nak serah sekarang. Ni serah semua sekali. Ini saya serahkan bahagian yang semua sekali yang dipegang. Semua sekali yang dipegang. Saya akan serahkan bahagian semua sekali yang dipegang. Ya Muhammad ni, sila duduk. Saya nak berkeluar arahan. Sila duduk ya Muhammad. Itu minit musyawarah PAH tu. Saya lihat kalau laporan audit ni ada pengesahan, ada sebagainya. Takkanlah selai begitu. Saya minta diserahkan apa semua yang Muhammad tunjukkan kepada saya tadi. Yang dipegang oleh Muhammad sekarang termasuk yang di depan tu. Sila serah kepada bentara sekarang. Saya akan bagi. Sila serah tu sekarang. Bentara sila ambil. Bahagian ini saya akan bagi. Saya panggil tolong buat salinan. Sila sekarang ambil. Sebab ini yang digunakan pakai oleh Batu Buruk. Saya minta yang Muhammad. Kalau Muhammad sebagai ahli yang Muhammad ada integriti, membangkitkan di Dewan Yang Mulia ini dengan begitu angkuh sekali. Dan saya minta tarik balik. Saya tak payah tarik, serah balik, serah. Dah buat apa Batu Buruk takut nak? Tadi sebab yang Muhammad kata tak boleh serah sebab tak bawa. Serah besok saya bagi. Sekarang saya jumpa, saya nak serah sekarang. Sila serah sekarang. Serah lah. Serah. Kalau Batu Buruk baik kan serah lah. Baru gentleman. Sila. Serah. Sila bentara ambil. Kesemua sekali laporan yang dikatakan laporan. Tak ada tanda tangan sekarang tu. Rasa belek-belek orang pada baca belaka. Serah. Tu tangan saya lagi tu. Tak serah juga. Yang Muhammad Mulia Datuk yang tu, yang di tangan tu yang penting tu, diserah perlu diserahkan. Dari itu juga yang dipegang tadi. Jangan bohong dalam dewan ini. Ini dewan yang mulia. Serahkan kedua semua sekali. Baik, Yang Mat, sila duduk.
Batu buruk duduk, serahkan balik pada yang mak batu buruk tu. Itu kertas saja, bukan laporan tu. Serahkan pada batu buruk balik. Serah pada batu buruk balik. Yang mak duduk, Yang Muhammad duduk, sila duduk. Saya nak menuduh Yang Muhammad putar belik, tidak pada integriti dan bercakap berbelit-belit. Sila duduk. Apa nak tarik balik? Tarik balik apa? Saya duduk sini sehari dah. Silalah duduk. Saya minta saya nak duduk. Saya nak ambil perhatian ahli-ahli Muhammad sekalian. Yang Amat Berhormat. Saya istilahkan wakil batu buruk ini bercakap dengan kelakuan yang kita tengok sepenuhnya tadi oleh sidang termasuk ketua-ketua jabatan, terselah bahawa beliau menggunakan jabatan yang saya rasa Jabatan Audit Terengganu disandarkan. Ini satu perkara yang sangat sedih. Kita tahu ada perkara yang nak diserah kepada Dewan kita ini. Dia bercakap dega-dega, menuduh kerajaan dan sebagainya, tetapi bila kita minta dokumen berkenaan, termasuk sorok ke belakang dan sebagainya, ini satu penghinaan. Yang Muhammad itu betul. Ya. Yang Muhammad itu betul. Wakil Mublam sila duduk. Saya tak bagi peluang yang cakap. Boleh. Saya sekarang bagi pandangan. Saya duduk dulu. Macam ni saya betul. Kita kalau dalam berunding tak boleh nak pergi. Yang Muhammad sila duduk. Yang Muhammad, dari Muhammad sekalian, inilah saya harap tidak berlaku lagi di Dewan kita yang mulia ini. Soal yang berhormat yang betul, bukan soal itu. Saya nak penjelasan begini. Masing-masing bila laporan dibuat, kadang-kadang kita juga nak jaga ketengahan pegawai. Kita tak mau pegawai jadi mangsa. Susah saya nak mengawal minta yang laporan yang tidak ada batu buruk daripada pejabat audit negeri Terengganu. Selesai masalah. Minta daripada pejabat audit. Apa benda tak boleh jadi pegawai di masa sebelum ni kita sebut ada pegawai minta untuk sekarang ni Yang Muhammad tak laporan daripada pejabat. Yang Muhammad makan pelam. Nyatakan Esko kata macam mana ni? Saya rasa pegawai inilah yang buat kajian di sekolah-sekolah yang terlibat tu, yang telah beri maklumat kepada YB Batu Buruk ni. Duduk Yang Muhammad makan pelam. Kita ni banyak asal tak semayang lagi ni. Yang Muhammad nak tanggung ke? Saya nak buat keputusan. Kan sila duduk Yang Muhammad. Membuat satu tuduhan yang menuduh saya ni. Kita dengarlah saya cakap. Yang Muhammad, bila Yang Muhammad tuduhan mana Yang Muhammad? Saya tuduh Yang Muhammad ada sini. ada dokumen yang boleh sedialah. Saya kalau dokumen itu serah kepada saya sekarang. Serah. Astagfirullah. Yang Muhammad, saya nak suruh cakap tamai pula ke? besok kalau apa yang saya katakan ini tidak benar, akan tindakan saya kepada saya di Dewan Undangan Negeri. Betul atau tidak? Ini laporan Jabatan Audit Negara Cawangan Terengganu yang jelas dalam isu 2, perjanjian perbekalan tidak disediakan antara Ya Muhammad, kerajaan negeri Batu Buruk sila.